Sini dia berhampiran je dengan Kota Baru, tak jauh. Dia area Pasir Pekan. Kalau tahu Pasir Pekan ni dia senang lah kita nak pergi ke Kota Baru senang, Wakaf Baru senang. Dia daerah tumpat sebenarnya rasanya ni. Sebab tadi kita boleh nampak kat signboard situ, dia dekat dengan roundabout Pasir Pekan. So setakat ni saya tengok okey. Okey, hari ni kita berada di Kota Baru, Kelantan. So kita nak check in dekat sini, Homestay Baitul Hadar. Okey, jom kita tengok. Kalau ikutkan sini parking space dia tak besar sangatlah. Dia muat untuk satu kereta saja. Ini pun kereta ni memang tak boleh tutup lah pagar sebab dia panjang kan. Kata ikut owner ni, dia kata dalam ni boleh satu dan kat luar boleh 4 biji kereta lah. Kawasan lapang tu lah saya fikir macam tu lah kot maksud dia tu. Jom kita tengok. Okey, sekarang ni ruang tamu. Memang ruang tamu kalau ikutkan adalah TV. Dengan situ ada apa? Macam nak kata katil, sofa bed sofa bed lah lebih kurang. Boleh lah kalau siapa-siapa nak tidur sini. Tapi sini kalau ikut nampak sini macam ada ruang tamu punya aircon, tapi mungkin dia dah cabut ke belum pasang ke tak pasti. Dah tak ada aircon dia, tinggal kipas je lah. Lepas tu ada sofa kecil kat sini dengan ruang kecil untuk meja makan. Meja makan 6 orang. Okey, sebelah sini ada ruang untuk masak lah. Kita tak berhasrat untuk masak. Jadi bolehlah siapa-siapa yang nak masak boleh kat sini. Ada juga tu air, tapi tak ada penapis air. Dia hanya ada ni saja, water heater ni. Lepas tu dia ada mesin basuh. Kalau kita duduk banyak hari kita boleh basuh lah Mesin basuh dia 8 kilo juga. Lepas tu ada peti ais. Okey, besar juga. Ni air ni saya rasa kalau kita minum mungkin kita kena bayar lah extra. Kat sini ada air kotak ni semua kena bayar QR je dia. So bilik yang hampiran dapur ni ada satu. Ini bilik ni ada kipas dan ada aircon. Dia ada satu katil queen. Dia ruang kat sini ada luas lah. Boleh kita letak toto ke apalah. Dia ada sediakan bantal extra kat sini. Dengan dia tak ada wardrobe, dia hanya letak rak macam ni lah untuk kita gunakan. Terbuka je. Lepas tu dia ada juga meja ni, meja study ni dengan cermin. Okey, dia simple lah. Simple tapi bersih lah saya tengok. Setakat ni saya nampak okey, bersih. Kita tengok bilik kedua. Ini bilik kedua Bilik kedua lebih kurang bilik pertama tadi. Dia ada ni, ada kipas dan aircon. Ada satu katil queen. Sama juga ada meja study dengan cermin. Okey, luas lah. Ada boleh lagi tak toto satu kat sini untuk tidur. Jom tengok bilik ketiga. Rumah ni dia ada 3 bilik Yang ni tadi dia berada dalam bilik yang pertama tadi, sereka dengan iron board. Ini kat luar ni dia ada sinki maksudnya macam dah makan boleh dekat sini lah cuci tangan. Dan dia ada bilik air. Yang ni bilik air untuk bilik pertama kedua tadi share lah. Dia ada shower, ada water heater dengan toilet. Okey. Ini bilik yang ketiga, tapi bilik paling depan lah Okey. Ini bilik yang ketiga, tapi ni kira master bedroom lah sebenarnya. Sebab dia ada bilik air sendiri. Dia ada wardrobe dan dia ada meja study. Dia berbeza sikit lah dengan bilik pertama kedua tadi. Dia ada katil queen kat sini. Dan ruang jugalah yang luas untuk
untuk kita letak toto ke apa. So ini dia punya tandas. Masalah ni, oh sini tak ada water heater dia ada shower dan toilet bowl saja. Alright. Untuk harga homestay ni aku boleh komen lah. Tinggal komen, kalau nak tahu boleh komen, nanti kita akan bagi tahu lah dekat link siapa yang tahu. Sebab sini dia berhampiran je dengan Kota Baru, tak jauh. Dia area Pasir Pekan. Kalau tahu Pasir Pekan ni dia senang lah, kita nak pergi ke Kota Baru senang, Wakaf Baru senang. Dia daerah tumpat sebenarnya rasanya ni. Sebab tadi kita boleh nampak kat signboard situ, dia dekat dengan roundabout Pasir Pekan. So setakat ni saya tengok okey. Cuma satu je, bila kat ruang tamu dia tak ada aircon. Kalau ada aircon lebih best lah sebenarnya, sebab cuaca panas. Kalau kat luar kita nak lepak-lepak macam nakkan sejuk sikit kan. Okay. Overall okey. Nak tahu harga boleh komen Okay.